anak muda yang baru mula bekerja, jom saya kongsikan satu pengalaman yang sangat membuka mata saya yang dikongsikan oleh mentor saya iaitu Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Beliau bercerita, masa beliau baru mula bekerja, dapat sahaja gaji, beliau menabung RM1,000 untuk bulan yang pertama. Bulan yang kedua pun boleh simpan RM1,000. Tapi masuk bulan yang ketiga terus tak boleh menyimpan. Sebab apa? Sebab beliau dah mula berumah tangga. Masa bujang dulu, beliau sangka kalau kos hidup RM400 sebulan, lepas kahwin mungkin naik jadi RM800. Tapi realitinya jauh berbeza. Bila dah berumah tangga, kos hidup boleh naik berganda. Sebab tu mentor saya selalu pesan, kalau masih muda dan belum berkahwin, inilah waktu yang terbaik untuk kita menyimpan sebanyak mungkin. Bukan simpan sikit-sikit 10%. Itu hanya sesuai untuk orang yang dah berkahwin. Tapi yang masih bujang ni, target untuk simpan sekurang-kurangnya 30% daripada gaji. Bahkan 50% pun boleh, tak jadi masalah. Anak muda kena target untuk ada sekurang-kurangnya RM30,000 simpanan bagi memulakan kehidupan selepas kahwin nanti. RM30,000 ni untuk apa? Untuk tampung kos bertunang, berkahwin, masuk rumah baru, beli kereta, sambut anak pertama dan juga boleh langsaikan hutang pendidikan. Kalau tak ada simpanan RM30,000 ni, percayalah memang akan sakit. Alhamdulillah, sebab ilmu inilah hasil pembacaan saya dalam buku beliau juga, iaitu buku Misi Bebas Hutang ni, saya pun agresif menyimpan. Saya sendiri tuan-puan agresif menyimpan dalam bentuk emas. Kenapa saya simpan dalam bentuk emas? Sebab emas ni dapat merawat masalah simpanan saya daripada terbocor. Untuk anak muda yang nak jadi lebih bijak dalam menguruskan kewangan, saya sarankan dapatkan buku Misi Bebas Hutang ni di mana-mana kedai buku dan saya garanti tuan-puan tak akan menyesal baca buku ni ketika tuan-puan masih muda ni. Dan untuk anak muda yang nak bina masa depan tanpa beban hutang, mulalah simpan emas daripada sekarang. Jom saya bantu. Boleh refer punya video saya untuk daftar akaun Emas Gap Public Gold secara percuma. Dan tuan-puan terus boleh mulakan simpanan emas. Serendah RM100 pun dah boleh mula menabung dalam bentuk emas. Follow rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan. Mantap!